follow kita. Okay, so macam saya bagi tahu lah, untuk sebab sekarang ni sebenarnya kita kena faham kena faham satu. Pasaran ni, okay, saya bagi tahu pasaran ni sebenarnya bila kita dia ada dua orang kata kelompok. Okay, dalam pasaran ni sentiasa ada dua kelompok. Satu yang orang kata mengikut, dan satu lagi adalah orang yang menunggu peluang. Dua kelompok ni. Okay, so most of people, which is 99%, dia akan follow orang. Okay, dia akan follow orang. Dan the rest, which is yang bahagian yang kecil lah. Okay, bahagian kecil, sebahagian kecil ni dia akan follow the money. Okay, dia akan follow the money. So saya bagi tahu Okay, saya nak bagi tahu